ni kemungkinan ni last batch yang kita boleh dapat. Jika bukanlah Allah rezekikan saya lah Mampik kan dapat jual buah, dan pasti mungkin saya tak akan dapat makan pelbagai jenis buah. Dan juga kalau pun nak tahu, saya ni memang penggemar, memang pencinta buah-buahan. Suka makan buah. Terutamanya buah ni. Cuma ni saya nak beritahu siapa buah ni, dia dah nak habis musim ya. Buah ni dia bermusim sekali saya. Kalau habis musim minta maaf. Tengok dia tulis tulisan apa ni? Sekarang ni tengah panas kan, dengan Thailand kan. Ni tengok dia tulis apa? Tulisan siam. Setui super. Tengok dia. Dengan daun-daun. Ini real memang daun setui Uish. Dah nak habis lah musim dia. Abang akak yang tak rasa lagi setui, datanglah minggu ni. Ni kemungkinan ni last batch yang kita boleh dapat. Allah, ni sedap ni. Buat nicah ni sedap ni. Saya ambil satu, yang kulit dia unik macam tu. Rasa ya. Ini isi dekat dalam. Bismillah. Yang ni yang sedap ni. Oh, sedap ni. Dia masam-masam. Kalau ini bahagian ni kan, dalam tengah-tengah ni isi ni manis lah. Luaran tepi-tepi ni dia masam-masam manis. Masam lah, masam. Ni kalau buat menyicah ni, ya Allah. Ni bagi masam-masam dia. Bahagian dia macam ni kan.